Saya cabar Aisyah Jalil, dia tak nak. Saya cabar Lim Siasi, dia tak nak. Oi, ni anak ayam Jekom mana pula ni? Nak ajak Aisyah Jalil dengan Lim Siansi berdebat ni. Aku tengok macam tak cukup zat je kau ni. Ni aku nak tanya kau ni, apa kredibiliti kau nak ajak orang berdebat ha? Sijil ekonomi mana kau lulus? Apa tahap pekerjaan kau sebelum ni? Apa pengalaman kau dalam sektor ekonomi? Kau pernah kerja kerajaan ke? Setahu aku kau ni main forex pun melingkup. Engkau kalau tarik forex, engkau tak payahlah beria menjerit, ajak orang lain debat. Nampak sangatlah engkau ni sekadar menunggang nama. Macam mana kau boleh cakap indeks rasuah menurun, sedangkan di sekeliling PMX tu penuh dengan orang yang ada skandal rasuah? Apa benda kau ni? Macam mana kau boleh cakap ekonomi bagus sedangkan hutang negara hari ni pun meningkat kepada 1.3 trilion? Macam mana kau boleh cakap kadar hutang menurun sedangkan pengiraan kau tu salah? Macam inilah aku bagi analogi mudah untuk engkau lah. Engkau lepas ni, kau pergilah jumpa member-member Jekom kau pinjam 100. Besok kau pinjam RM80. Lusa kau cakap lah dengan member kau tu, weh, hutang aku dah menurun lah. Yelah, kemarin aku pinjam 100, hari ni semalam aku pinjam 80. Kepala otak kau. Apa benda kau ni? Engkau kalau nak sembang forex boleh lah. Sembang kedai kopi boleh lah. Budak mentah macam kau ni, tak payahlah beria meloncat, ajak orang lain berdebat. Macam tak cukup zat aku tengok kau ni. Kau ajaklah tu si Mak Sabu ke dengan budak-budak Jekom kau debat sama-sama dia orang. Dan aku dengar cerita kau hari sambil up dekat muka buku kau ada CJ Fighter. Pernah masuk pertandingan lawan. Amai lah kita berlawan. Masuk ring jom. Semak lah aku tengok kau ni. Beria-ria nak tunjuk kau ni konon terpaling pandai. Dalam negara ni ramai lagi lah orang lagi pandai daripada kau. Apa benda lah kau ni? Ni, kau cakap dengan bos kau, si siapa Zaprul, tu Isyam Jalil dah ajak debat berapa lama dah. Tu kau pergi cakap dengan si Amir Khatib tu, Isyam Jalil ajak debat, barulah sama level. Engkau level tak apa-apa, merentan dah lebih. Pagi sekarang